Dia baik sangat ke? Roti kaya ada, roti kacang ada, roti John, roti canai tara. Orang tanya kau roti canai. Wah, Kabi. Aku daripada ujung kampung sana ada dengar ke orang ada banyak kutuk sama Pak Haji. Jaga baik-baik. Nanti aku report sama Pak Haji baru orang ada ketahuan. Ketahuan. Ketahuan apa? Ketahuan pergi dengar lagu Ketahuan lah. Ketahuan. Apa siapa pula? Ni, apa ni? Apa nama dia? Ni, apa? Bangga. Bangga. Lu SPM pun tak nak lepas. Lepas tu lu jual roti saja. Macam orang jual MLM. Ucu dicita. Ulam mendatang. Aduh. Akal tiada, sekolah pun tak datang. Wah. Korang kecil-kecil sekolah pun suka ponteng. Lepas tu sekarang tengok apa sudah jadi. Sedap mulut dia. Ni bagi. Ajak dia. Kera di hutan disusukan, anak di rumah mati tak makan. Ambil. Inilah yang terjadi kepada dunia kita yang hanya sering menjual roti tanpa tak tahu apa itu mana roti. Cah. Bukan macam. Bangga. Dengar sini. Hidung kita memang sama. Tapi hang ni cakap je bagus. Tapi tengok apa hang jadi. Jual roti je. Sound kita. Pui. Alamak. Sampai hati kau, Kabu. Kutuk sama aku. Biarlah aku membawa diriku. Ada ubi, ada batat, ada hari boleh ku balas.